Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatihil ulia. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Allah Subhanahu wa taala masih lagi diminyaw oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini Anwarul Fallah, iaitu kita masih lagi di dalam bicara berkaitan dengan sifat yang berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan harus pada hak segala rasul dan anbiya satu perkara, iaitu bersifat dengan segala sifat manusia yang tiada mencederakan akan qadar mereka itu yang maha mulia, seperti makan, tidur dan sakit dan bergurau yang halal. Dan dalil yang bersifat mereka itu dengan demikian itu dilihat beberapa sifat itu ada pada mereka itu alaihimus salatu wassalam. Dan harus pada hak segala rasul-rasul dan anbiya. Antara musannif rahimahullahu ta'ala, antara Syekh Ahmad Zain, dia menyatakan lagi antara sifat yang harus bagi Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam, iaitu sifat Nabi ini bersifat dengan sifat basyariyah, yang mana dalil sudah jelas kepada kita. Allah Ta'ala menyatakan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah, Qul innama, sesungguhnya aku ni manusia, mithlukum, seperti kamu juga, yuha, cuma diwahyukan kepadaku. Tu seperti mana Allah menyatakan suratul Kahfi. Jadi manusia, rasul-rasul harus sifat yang wajib bagi Nabi ada 4, dan mustahil lawan dia ada 4 juga, yang ni lawan siddiq, lawannya kadzib, seperti lawan 4 tu. Cuma sifat yang harus bagi Nabi ni ada 1. Kalau sifat yang harus bagi Allah ada 1 juga. Mengadakan, mungkin harus Allah mengadakan makhluk, dan harus Allah mentiadakan makhluk. Itu sifat harus bagi Allah. Ada pun sifat yang harus bagi Nabi, iaitu bersifat dengan sifat manusia. Sifat seperti manusia, iaitu mana? Seperti yang, tetapi yang tidak mencederakan qadar mereka itu yang maha mulia. Tetapi walaupun dia bersifat dengan sifat kemanusiaan, tetapi tidak mencacatkan. Ini Syekh Ahmad Zain menyatakan tidak mencederakan mereka junjungan besar para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Tidak mencederakan mereka. Dan seperti mana? Iaitu seperti makan, tidur. Tu Nabi makan, tapi makan Nabi tidak mencederakan, tidak sampai jatuh martabat Nabi. Manusia biasa, manusia yang selain pada Nabi, makan kadang-kadang boleh menjatuh martabat, tidur kadang-kadang boleh menjatuh martabat.
seseorang itu. Tapi Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam tidak sama sekali mereka itu. Sebab itulah dikatakan, kalau orang katanya seperti yang disebut dalam kitab, bila ditanya kepada Al-Imam Syekh Ali As-Subuni, kita tahu Syekh Ali As-Subuni ulama mufassirin, orang Syria yang menetap di Turki, dan dia pernah mari di Malaysia kita, dan dia pernah buat seminar besar di Kelantan. Tu antara bila hadirin yang hadir itu tanya pada Syekh Ali As-Subuni, kenapa Nabi-Nabi sifat harus yang bagi Nabi itu bersifat dengan sifat basyariah, bersifat dengan sifat kemanusiaan? Kenapa dah ambil malaikat sebagai rasul, dah ambil Nabi-Nabi itu, Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam itu di kalangan para malaikat, dan rasul-rasul itu di kalangan para malaikat? Itu lebih mudah berbanding daripada mengambil Nabi sebenarnya iaitu manusia, iaitu menjadi Nabi. Kenapa dah ambil malaikat ke, ataupun tambah selagi jin ke? Maka kata para ulama, iaitu kata Syekh Ali As-Subuni, saya ingat dia membaca ayat mana, dia menyatakan petunjuk Allah mari daripada dulu lagi. Tetapi bila setiap petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala mari, maka manusia sentiasa bertanya, iaitu an qalu ab'athallahu basharar rasulah wama mana'anna an tu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasulah. Dan tak ada, iaitu tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk mendapat petunjuk Allah. Bila petunjuk Allah datang kepada mereka, contohnya Nabi SAW berdakwah kepada mereka, pasti mereka akan berkata an qalu ab'athallah. Mereka kata, iaitu adakah Allah mengutuskan seorang manusia yang menjadi rasul kepada kita? Adakah begitu? Itu antara ucapan-ucapan manusia yang orang panggil nak mengingkari apabila Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat, iaitu turun menjadikan Nabi di kalangan manusia. Begitu juga Syekh Ali As-Subuni rahimahullahu ta'ala, Allah menyatakan juga dalam surah Isra, iaitu seperti mana ayat yang ke-93 surah Al-Isra, surah Isra Mi'raj tu ayat ke-93, mereka berkata setiap petunjuk Allah ni mari kepada mereka. Ayat 93 suratul Isra menyatakan mereka akan berkata setiap petunjuk Allah mari. Bila para Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam dakwah kepada mereka bertanya, kononnya mereka iaitu kononnya mereka ni tambuh rasul itu di kalangan manusia, nak rasul itu di kalangan para malaikat. Ini suatu alasan di kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tahu, orang panggil tambuh mentaati pada iaitu Allah dan para Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Allah Ta'ala kata kepada mereka, bila persoalan mereka kata begitu dalam surah 94 Allah Ta'ala, iaitu ucapan mereka, wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basyarar rasulah. Tidak ada sesuatu yang dan menghalangkan mereka manusia itu untuk beriman tak kala mereka itu mendapat petunjuk Allah, kecuali mereka akan berkata, adakah Allah mengutuskan seorang rasul, seorang manusia menjadi rasul? Ini pertika sifat basyariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hak kita mengaji ialah sifat basyariah pada Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam itu tak ada cacat. Mana tidak mencerakan mereka itu. Tapi ucapan orang kafir yang tak mahu beriman kepada Allah, yang tak mahu ikut mentaati Nabi Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka akan kata begitu. Lalu Allah Ta'ala jawab, katakanlah dalam surah Isra juga ayat yang ke-95, dalam surah Isra Mi'raj ni, tentang Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala kata apa?
qul law kana fil ardi malaikatum yamshu mutmainni lanazzal alaihim minas samai malakan rasula. Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, menjawab kepada puak-puak dia ni, kalaulah sekiranya para malaikat iaitu yang berjalan jalan di atas muka bumi ni seperti penghuni bumi, seperti kita juga, nescaya kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit menjadi nabi. Jadi kata Allah, kalaulah para malaikat ini dia bersifat seperti berjalan seperti kita, maksud mana? Ada makan minum, ada berkahwin, berjalan sana sini. Tu kalau para malaikat itu bersifat seperti itu, nescaya aku akan turun kepada mereka itu, pada mereka manusia ini, rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam di kalangan para malaikat. Tetapi sebaliknya manusia, iaitu malaikat ni tidak begitu. Malaikat dijadikan dari cahaya. Jadi bila manusia, malaikat dijadikan daripada cahaya, manusia dijadikan daripada tanah, itu dah nampak perbezaan. Maka kata Syekh Ali As-Subuni rahimahullahu ta'ala, mungkin di situ manusia akan mempertikai. Jadi ada hak manusia, sebab seorang manusia yang mempertikai. Dia kata ni rasul ni, contohnya rasul dan nabi-nabi alaihi wassalam ini dijadikan daripada malaikat, iaitu malaikat, nescaya manusia berhak, kita berhak akan berkata dia ni rasul nabi, tidak rasa seperti kita rasa. Sebab tu dia boleh dakwah, dia boleh kata sedap, dia tak rasa, dia tak tidur, dia tak makan, dia tak berkahwin, sebab dia malaikat. Nescaya berhak manusia akan bertanya begitu, manusia akan kata begitu. Maka sebab itulah jawapannya, Allah tidak menjadikan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di kalangan para malaikat. Sebab dia tidak dapat rasa suasana sejuk. Dia suruh orang buat ibadah, tapi dia malaikat, dia tak rasa sejuk, dia tak rasa bagaimana iaitu dengan bergelombang dengan hawa nafsu, sejuk, nafsu kata jangan bangun, jangan sejuk begini, tu dia tak rasa. Cuma dia suruh bangun. Tu malaikat. Maka ada berhak manusia akan kata begitu. Manusia akan kata, kenapa begini? Tu sedaplah dia kata suruh kita buat ibadah, tapi dia sendiri tak dapat rasa tentang keadaan manusia itu. Jadi juga disebut oleh Imam Syekh Ali As-Subuni rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, sebab itulah dalil banyak dalam Al-Quran, dia menyatakan iaitu kerana kalau nabi-nabi itu di kalangan para malaikat, jin ataupun sebagainya, mereka tidak mungkin, manusia itu sendiri tidak mungkin dapat mengikut iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Sebab dia malaikat. Sebab apa dia malaikat? Kerana ada perbezaan nisbah fizik tubuh badan. Itulah Allah menyatakan Al-Quran, iaitu walau ja'alna malakan laja'alna rajulan walalabasna alaihim ma yalbisu. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata, kalaulah kami jadi rasul itu di kalangan para malaikat, tak kala kami jadikan dia iaitu berupa lelaki. Bila dia berupa lelaki, maka kami akan jadikan mereka itu tetap ragu sebagaimana mereka ragu terhadap nabi-nabi. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad sendiri pun, orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy ni ragu, tak percaya. Nabi belah bulan pun dia tak percaya juga. Tu lebih lagi kalau rasul dan nabi itu dijadikan daripada malaikat, maka sudah tentulah mereka tak percaya. Sebab apa? Bangsa tak nampak. Sebab malaikat itu adalah manusia yang tidak nampak. Itu antaranya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalil seorang nabi dan rasul itu sendiri dipersendakan. Nabi, apatah lagi kalaulah nabi itu di kalangan para malaikat,
dan lebih-lebih lagi mereka akan mempersendakan. Contohnya kita ambil kisah apa? Kita ambil kisah kaum Samud. Kaum Samud ni kaum yang laku di Jordan misalnya kata. Dia ni hebat, dia buat rumah tu dengan tenaga hebat dia, gunung ganang, dia berjalan dan kita tafsir cerita dia nak jalan-jalan, dia nampak gunung ganang, bukit bukau hebat. Dia kata ni ulah rumah ni. Dia kata lalu dia pun ukir pahat dengan tangan mereka sendiri. Tu tak ada alat tebuk ke apa ke tu untuk gali, untuk buat rumah mereka. Mereka buat bukan sebangang, bukan atas tanah, atas bukit dalam tu buat bangunan tersusun pula dengan tangan mereka sendiri. Tengok hebatnya kaum Samud ni. Tapi mereka ni bersembah berhala. Maka Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud, iaitu berkaitan Nabi Saleh alaihi salam. Ketika itulah bila Nabi Saleh kata mu jangan sembah berhala, dak betul ni, ani'budullah, hendaklah kamu sembah Allah, wajtanibut taghut, mu kena jauh benda-benda yang taghut, benda hak molek ni mu yang sembah. Dia pun ketika Nabi Saleh dakwah gitu, maka dia pun ada keraguan. Dia tak percaya, dia hati dia rasa gelisah dah. Tu dia rasa gelisah tentang Nabi Saleh ketika berdakwah kepada mereka supaya mentaati Allah. Mereka tak percaya ni buat Samud ni, kaum Samud ni. Mereka tak percaya. Tu antaranya mereka buktikan kau sebagai kenabian. Panjang lebar seperti nama kisah Nabi Saleh suruh iaitu tentang lembu betina, mu jangan sembelih, lalu dia engkar juga. Lalu mereka tak percaya, sedangkan Nabi itu di kalangan mereka sendiri dah. Ini alasan kalulah ada suatu golongan manusia, dia kata sepatutnya Rasul di kalangan manusia. Sebab tu orang panggil iaitu kita tak nak ikut mereka. Tu sebab tu Nabi pun ada salah. Nabi buat salah. Ini bahkan dalam negara kita pun dah ada fahaman itu. Kalau dulu fahaman belah-belah Eropah, belah-belah Arab. Dalam negara kita pun ada dah orang Melayu yang berfahaman macam mana, iaitu fahaman Abraham. Fahaman Abraham, kononnya Ibrahim yakni fahaman sama saja, agama sama. Bila nak cakap tentang Islam itu agama tinggi, agama mulia, orang kafir ni masuk neraka, tak boleh lah ni. Tak boleh. Sebab apa? Ada suatu fahaman Abraham, sama je agama. Itu antara dibawa oleh Presiden Amerika. Amerika jelas dia bawa fahaman gitulah ni. Tu sama. Mu jangan kata Islam mu lebih. Tu begitu juga orang kafir pula jangan kata agama lebih. Sama saja agama ni. Ini suatu dibawa oleh fahaman Amerika Syarikat ni. Donald Trump sendiri bawa fahaman tu. Ini nak menyesatkan. Dia tahu dah bila masuk dalam sebuah negara umat Islam, tak boleh masuk cara berfahaman komunis, kafir dan liberal dan sebagainya. Dia masuk fahaman satu lagi sama agama. Tu mu jangan kata agama Islam tinggi, mu pula kafir, mu jangan kata agama kafir mu tinggi. Sama je agama. Itu tengok fahaman. Antara lagi fahaman mereka ialah nabi-nabi dan rasul-rasul itu bersifat seperti manusia. Mana Nabi buat salah, tu kita berapa kita nak tika sangat kita salah, kita buat silap. Nabi pun buat salah. Sedangkan kita iaitu kita belajar yang diajar oleh para ulama, Rasul-Rasul alaihi wasallam itu mereka itu adalah maksum. Mereka tu tak boleh dikatakan buat maksiat pada Allah begini. Tapi ajaran Abraham khususnya dibawa oleh Donald Trump sekarang ni, banyak lagi pemimpin besar dunia, bukan di kalangan orang kafir saja, di kalangan orang Islam itu sendiri juga bawa fahaman ini yang mereka menyatakan iaitu sama. Mereka bahkan sebab itulah
setiap ajaran ataupun ahli kitab di kalangan mereka, khususnya kita kata di kalangan ulama-ulama di kalangan mereka, tok-tok guru di kalangan mereka, mereka akan mempertikaikan. Mereka kata ya ke tak. Itulah kita lihat lah ni dalam TikTok ke dalam media, banyak lah ni para ulama-ulama tu guru tak syekh yang duduk di atas jalan betul ni dipertikaikan. Dia kata beginilah bang, lebay macam-macam lagi fahaman ni. Sebab apa? Fahaman mereka daripada dulu lagi, orang-orang kafir, Nabi itu sendiri buat salah. Tu sebab itulah setiap rasul alaihi wassalatu wassalam, di kalangan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, bila berdakwah kepada mereka, apa ucapan mereka? Contohnya kita ambil kisah Nabi Saleh alaihi salam. Allah Ta'ala nakal di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Kita boleh lihat dalam surah Al-Qamar, surah bulan. Allah Ta'ala kata apa? Bila Nabi Saleh alaihi salam ajak ni orang yang tubuh badan sehat ni, ukir bukit, buat rumah dengan tangan, dengan pahat sendiri ni, dengan ukiran sendiri, buat gunung ganang ni, hebat ni kaum Samud buat ni hebat. Dia kata apa? Bila Nabi Saleh ajak mereka, Allah nyatakan dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-23, wa kadzabat Samud bin nuzur. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan daripada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka dusta. Lalu macam mana? Ini satu ajaran Abraham ni. Ajaran nak menyamakan manusia seperti biasa, iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sama, ataupun agama ini sama belaka. Tak ada lebih, tak ada kurang. Agama Islam pun sama dengan kafir pun sama, cuma pegangan lain-lain. Tapi mu jangan kata mu lebih, mu pula jangan kata tu, mu jangan kata kafir tu masuk neraka, mu jangan kata orang beramal dengan Islam itu akan masuk syurga. Mu jangan kata begitu. Sebab alasan dia, belum tentu lagi kamu masuk syurga. Dan tengok dia guna fahaman begitu. Ini na'udzubillah, fahaman ini dah masuk dalam negara kita pada hari ini. Ini jadi bila Nabi Saleh berdakwah, lalu mereka ini wa kadzdzaba Samud bin nuzur, kaum Samud pun telah mendustakan peringatan, iaitu Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah Ta'ala menyatakan lagi dalam ayat yang ke-24 surah Al-Qamar juga, seperti mana ini saya nakal daripada Syekh Ali As-Subuni berkaitan dengan manusia rasul itu. Sebab apa? Dia tidak di kalangan malaikat, ditentukan kepada rasul itu manusia. Ini antaranya ialah mereka mendustakan para nabi-nabi. Kononnya mereka buat alasan sebab bukan di kalangan para malaikat. Bila diberi kepada malaikat, mereka mendustakan lagi. Sebenarnya mereka ini iaitu tetap sesat mereka itu. Lalu Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Kata Allah dalam surah Al-Qamar lagi, maka mereka berkata, faqalu di sini bukan seorang dua. Kalau kita mengaji bahasa Arab ni, pakat-pakat kata belaka. Bila Nabi Saleh kata mu jangan sembah berhala, Allah beri kekuatan kepada kamu ni, dapat ukir bukit, dapat buat hebat ni. Tu buat rumah sendiri dengan bukit ni, ukir. Tu tak pakai alat-alat apa-apa, jentolok ke apa ke, tak pakai langsung. Mu buat dengan ni, aku gagah hebat ni. Mu jangan sembah berhala, kerana itu perbuatan sesat. Lalu mereka berkata, ini ajaran Abraham mereka ni, nak sama, dia sama dengan Nabi, ajaran Islam sama dengan fahaman orang itu, orang kafir ni, iaitu agama kafir ni. Tu dia kata apa? Faqalu abasharan minna wahida. Mereka berkata, di kalangan mereka pakat kata belaka, bila Nabi Saleh ajak mereka beriman, maka dia kata faqalu abasharan minna wahida. Mereka berkata, bagaimana kita nak mengikut seorang manusia biasa di antara kita ni, nattabi'un, iaitu bagaimana kita nak ikut mereka ni. Mereka itu manusia seperti biasa lah kita. Tu bapa kita nak ikut dia.
inna lafi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya kalulah kita ikut mana Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam ni, kita benar-benar orang panggil sesat, wa su'ur, gila. Tu gila ni junung, kalau bahasa Arab junung gila dah, tapi wa su'ur dalam bahasa Arab, wa su'ur di situ memang kita ni gila segila sungguh. Maksudnya tahqiq lagi, gila ni tak boleh berobat dah. Tu wa junung, ada junung ni gila. Gila ni kadang-kadang boleh berobat, boleh berobat cari ikhtiar. Tu bila wa su'ur ni di sini Allah menyatakan lafaz wa su'ur di sini tak boleh berobat dah. Mu jangan ikut ni fahaman Nabi Saleh yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, mu jangan ikut, sebab dia manusia seperti biasa kita. Ni tengok fahaman dia nak menyamakan antara dia manusia yang gelombang dengan syirik, gelombang dengan dosa, dia nak sama dia dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi Saleh alaihi salam. Gitulah antara fahaman-fahaman yang sesat yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran antara kaum iaitu kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Thamud. Lalu mereka berkata lagi, wa ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Tu dah cukup, mereka kata lagi, mereka kata apakah tu ulqiya, iaitu ulqiya alih situ alih istifham. Mereka bertanya, apakah wahyu itu diturun kepada salah seorang daripada kita? Dia tu soleh, tu kaum kita. Kenapa kita nak beriman pada dia? Kenapa kita nak ikut dia? Iaitu dia soleh tu. Bal huwa kadzabun asyir, dan iaitu seorang yang sangat berdosa dan sombong lagi. Mudah saya ikutlah soleh tu, Nabi Soleh tu. Dia soleh itu soleh tu, dia bukan setakat kadzab, pembohong, pendusta, tetapi asyir, bahkan mereka itu sombong lagi. Tengok dia kata pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebab itulah hanya alasan saja mereka iaitu menyatakan bukankah Nabi itu sepatutnya dijadikan di kalangan para malaikat? Kenapa kita nak beriman? Sepatutnya kita berimanlah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu di kalangan para malaikat. Maka sebab itulah jawapannya, Allah Ta'ala menjadikan Rasul-Rasul itu bersifat seperti kita juga, makan, minum, kahwin dan sebagainya, tetapi tidak mengurangkan martabat mereka itu. Itu antara jawapan yang disebut oleh Imam Syekh Ali As-Subuni rahimahullahu ta'ala apabila persoalan ditanya kenapa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam itu tidak di kalangan para malaikat tetapi di kalangan manusia itu sendiri. Itu antaranya. Dan dalil bersifat mereka itu demikian itu dilihat berapa sifat ada pada mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Kita boleh lihat Nabi bagaimana Nabi pun makan, Nabi pun berkahwin, ada pada sifat basyariah Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad tu ada Nabi tidur, Nabi berjalan, sifat basyariah. Tetapi etikad kita jelas bahawasanya sesekali tidak mencacat, tidak mengurangkan martabat mereka itu yang di kalangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan menghimpunlah sekalian makna bagi segala makna etikad ini oleh dua kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka adalah dua kalimah itu juru bahasa bagi orang yang di dalam hatinya daripada iman. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka berhimpunlah mana sifat yang wajib bagi Allah 20, lawannya 20 tu, dan sifat yang harus bagi Allah ada maka begitu juga sifat yang wajib bagi Nabi ada 4 dan lawan dia pun ada 4, dah 8. Situ 4 yang 4 antara sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi tu, dan sifat yang harus bagi Nabi alaihi wasallam ada mana, iaitu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Maka sifat itu semua itu
terkandunglah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu sebab itulah bila kita berzikir la ilaha illallah, kita kena buat mari sifat tu. Kalau boleh sifat yang wajib bagi Allah dia buat apa? Oh, saya dah nak mari begitu. Contohnya saya dah buat mari belaka sifat-sifat tu. Ingat pun dah ingat. Buat memadai dah kita nafi sungguh-sungguh. Tiada sesiapa mari sifat, tiada Tuhan sungguh-sungguh melainkan Allah. Nisbah kekuasaan, nisbah apa-apa tak ada Subhanahu wa taala. Kita boleh buat mari begitu. Kalau boleh kita buat mari belaka ni. Maka sifat ini iaitu semua jumlah sifat-sifat ni sifat 20. Maknanya 20 campur 20 40 dah situ, campur 1 jadi 41 sifat yang berkaitan dengan iaitu sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, iaitu ada 41 dah situ. Maka begitu juga sifat yang wajib bagi Nabi ada 4, lawan dia ada 4 jadi 8 dah. Maka tambah pula 1 jadi 9. Maka 9 sifat yang ada pada Rasulullah iaitu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam itu, maka dibuat mari di dalam kalimah, terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu antara disebut oleh Syekh Ahmad Zain di sini. Melainkan dan maka adalah dua kalimah ini juru bahasa bagi orang yang hilang hatinya dari iman. Jadi maksud juru bahasa di sini mentafsirkan apa yang tersirat di dalam hati yang sebenar. Hati yang beriman, juru bahasa di sini maknanya iaitu sebenarnya mentafsirkan apa yang tersirat, apa yang terkandung dalam hati yang beriman. Bila saja disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa? Maka dia kena buat mari sifat-sifat tadi tu. Itu antaranya. Dan tiada diterima bagi Islam daripada orang yang hendak masuk agama Islam melainkan dengan berlafaz dengan dua kalimah ini. Sebab itulah kata Syekh Ahmad Zain, tidak diterima, tak dikatakan seorang tu Islam selagi dia tidak, orang panggil, tidak mengucap, tidak terima Islam seseorang itu melainkan dengan berlafaz asyhadu an la ilaha illallah, dengan barang yang apa lurah dengan bahasanya. Tak boleh nak sebut tu bahasa asyhadu Allah ilah, tak boleh nak sebut juga. Contoh dia mu'allah, dia kafir, dia nak masuk Islam, tak boleh nak sebut bahasa Arab. Maka memadai dah dengan lurah dia, dengan apa lurah, yakni dengan lurah bahasa dia. Tu dengan bahasa dia sendiri. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada iaitu dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kena ajar mereka itu tentang sifat yang tersebut itu antara disebut oleh Syekh Ahmad Zain. Nak masuk Islam, tetapi kalau pandangan para ulama kena ajar juga sedikit sebanyak bahasa Arab, walaupun pendek sekali mana pun. Asyhadu alla ilah illallah wa asyhadu Muhammad. Ajar sekat-sekat pun tak apa. Jangan ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut. Kita suruh sebut. Taubat tak boleh. Dia baru nak kenal Islam, baru nak masuk Islam ni. Maka memadai dah. Kalau pandangan Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, dia kata memadai dah kita, iaitu kita sebut juga, iaitu mana asyhadu. Tu jawab pendek-pendek bahasa Arab tu, biarlah dia pelak pun. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu illallah. Kita jangan illallah. Kita dia tak boleh illallah. Dia main illallah. Tak biar ke dia. Yang penting dia boleh sebut gak illallah tu. Allah ke ikut dia lah. Dan jangan tebal sikit Allah tu. Allah. Dia lah. Tak boleh. Tak boleh secara tu lah. Tak boleh juga. Ajar dalam lurah bahasa dia. Itu antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan tidak sos Islam seseorang itu melainkan dia kena mengucap. Kita hak Islam ni pun ulama kata, kita Pandai Manawi kata
Sunat kita bila tak tahu kita nak ambil air semayang, sunat kita mengucap sebelum kita basuh tangan tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru basuh tangan, baru ambil air semayang. Sunat kita menghadap kiblat. Antara Imam Nawawi kata antara perkara sunat ketika mengambil air semayang iaitu ketika nak ambil air semayang tu mengucap dulu. Sebab apa? Takut percakapan kita ni balik pada kekufuran. Hak terpatutnya kita bercakap jatuh pada kekufuran. Sunat kita mengucap. Nak tidur pun kata Imam Nawawi, Imam Ghazali, sunat kita kesudahan kita bismillahirrahmanirrahim ahya wa amu. Kesudahan kita jangan bercakap apa-apa, la ilaha illallah. Tu dakhalal jannah. Kalau pada malam itu subuh tu tak bangun-bangun dah, rupanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu dakhalal jannah, dia akan dimasukkan dalam syurga. Tu sunat. Tu orang Islam sendiri pun disunatkan. Tu lebih lagi bila dia nak tidur tu. Tu jangan bercakap. Tiba-tiba ada orang telefon, lewat-lewat malam ada orang telefon lagi. Kita nak tidur dah. Kita pun jawab sekejap. Maka mesti takhir, iaitu la ilaha illallah. Tiba-tiba suami isteri, anak pula nak bercakap. Bercakaplah sekejap. Kesudahan kita nak mengatur nak tidur sangat dah ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu mandi dah begitu. Kerana itulah kalimah tauhid. Itu orang Islam pun disuruh begitu. Dan wajib atas mukallaf terima akan sekalian perkara yang mendatang dengan dia segala perkara. Dan wajib. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini yang disebut oleh ulama dalam kitab ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Wallahu a'lam. A'udzu minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.